TNW baru je rilis satu mikrofon yang premium tapi harga dia masih lagi mampu milik tau. So, apa benda yang best dekat mikrofon ni? Jom kita bedah sama-sama. Dan ini adalah mikrofon dia. Bekas besar macam ni. Dalam dia ada ini. Nampak tak? Ini adalah casing dia. Ada satu receiver dan ada dua transmitter ataupun dua mikrofon. Once korang letak je dekat dia punya casing, dia akan terus cas ke semua benda ni. Dan dekat sebelah dia ada macam-macam tau. Ada earphone yang kita boleh cocokkan dekat mikrofon dan kita boleh dengar apa benda kita cakap. Kabel type A type C untuk cas mikrofon dan juga receiver ni kalau kita tak ada casing. Kabel AUX ke AUX untuk kamera dan juga sound card. Kabel AUX ke AUX untuk mobile phone. Kalau phone korang masih lagi gunakan lubang AUX tu. Ada dua windshield. Ada Type-C to Type-C kabel untuk kita cocokkan receiver pergi ke phone kita. Dan ada manual book yang aku rasa korang bolehlah baca untuk pengetahuan am korang. So, ini adalah receiver dia. Ada beberapa butang kat tepi ni untuk on, off dan lain-lain lagi. Belakang pun ada satu clip yang mana korang boleh mountkan kat korang punya tripod ataupun kamera yang ada cold shoe. Dan ini adalah mikrofon dia. Ada beberapa butang kat tepi-tepi ni. Korang boleh tekan-tekan je untuk on, off, untuk echo dan lain-lain lagi. Sama juga belakang dia ada clip untuk kita lekatkan kat cold shoe, tripod ataupun kamera kita, ataupun kita boleh clipkan dekat baju. Sekarang ni aku cakap menggunakan aku punya mikrofon DJI ni. Dan sekarang ni aku dah cocokkan aku punya receiver menggunakan Type-C kabel dekat kamera aku. Dan ini adalah suara yang korang boleh dengar menggunakan mikrofon daripada TNW ni. So guys, kalau korang nak dapatkan satu mikrofon yang korang boleh gunakan untuk semua device, aku sarankan korang dapatkan TNW N11 ni untuk kegunaan korang bila nak buat konten ataupun kalau korang nak record apa-apa yang korang nak record, okay? Memang sangat nice. Harga dia sangat berbaloi untuk korang dapatkan. Tekan link sekarang.